Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat? Sihat. Okey, murid-murid, sebelum kita mula kelas hari ni, cikgu nak kamu tengok meja masing-masing bersih tak? Ada sampah tak? Ada. Saya dah aku, cikgu. Saya dah putih. Okey, murid-murid dah sedia ke untuk pelajaran hari ni? Sedia. Kenapa? Tak faham? Tak hadir tau. Tak ada cikgu. Dia Tak ada. demam. Okey, tak apa. Okey, semua duduk tegak-tegak. Kita nak mula kelas hari ni. Okey, murid-murid, cuba baca apa tadi kita hari ni? Bingkai kenangan. Murid-murid tahu tak apa tu bingkai? Tak. Bingkai tu tempat kita simpan gambar memori kita. Macam mana tu, cikgu? Macam mana tu cuba? Okey, kita akan tengok dalam slide seterusnya. Tengok dalam papan seterusnya. Okey, apa yang murid-murid akan belajar pada hari ni? Okey, hari ni murid-murid akan hasilkan sebuah bingkai menggunakan teknik titisan. Murid juga kamu akan menilai karya kawan-kawan kamu nanti. Kamu akan beritahu sama ada bingkai kamu tu cantik ke tak. Okey, kemudian murid-murid juga akan berkongsi pengalaman sepanjang proses pembelajaran. Jadi kita akan tengok contoh bingkai gambar. Okey, ini merupakan contoh karya titisan. Polaroid. Kau kanda? Macam mana nak buat tu cikgu? Cikgu nak kamu teka agak-agak alat dan bahan apa yang dia guna dalam gambar? Krayon. Lagi? Lilin. Berus. Betul. Berus tu kita guna untuk? Mana? Kita tak guna tangan dah ni. Kita guna bini kita titis. Okey. Apa panas tu? Okey, kita akan tengok macam penerokaan dulu. Macam mana kamu boleh buat bingkai ni. Okey, ini merupakan contoh alat dan bahan. Okey, kalau yang ni, kita boleh tengok ni contoh lilin pada gambar mula-mula tadi. Lilin ni akan hasilkan titisan untuk sinar. So, lilin kan berwarna putih. Okey, kita juga boleh guna lilin berbagai warna. Lilin batik. Lilin batik ni tahu tak lilin macam mana? Dia macam lilin aroma, dia kecil. Lepas tu murid juga kalau tak nak guna cat air boleh guna krayon ataupun oil pastel ni kaya juga untuk menghasilkan warna pada lilin yang kita titis tadi. Okey, ni kalau cat air, bahan air kita boleh guna cat air, cat poster, lepas air pastel, pensel warna, daun hitam kita boleh guna. Okey. Jadi hari ni untuk hasilkan bingkai gambar ni kamu semua akan gunakan cat air. Dan cikgu akan persilakan cikgu Izzah untuk tunjukkan demonstrasi macam mana nak hasilkan bingkai gambar. Okey, Cikgu Izzah akan sambung kepada demonstrasi untuk kita buat bingkai gambar ni. Jadi tadi kita gunakan teknik apa? Titisan. Jadi cikgu sudah buat semalam, inilah hasilnya. Cikgu buat macam tu je lah semalam. Jadi macam bintang. Jadi cikgu akan tunjuk satu persatu cara untuk membuat bingkai gambar ni. Jadi apabila kamu dapat kertas ni, kamu potong dua. Lepas tu kamu akan dapat ni. Jadi apabila kamu dapat kertas sebesar ini, kamu letak di sini. Mulakan dengan bismillah. Dengan kita meletakkan air dalam pelet kita ni. Banyak mana tu, cikgu? Kita boleh pilihlah color apa yang kita nak. Jadi mana cikgu? Cikgu nak warna pink. Okey, boleh. Jadi apa alat dan bahan yang perlu kita ada untuk buat air. Cat air. Kertas. Pelet. Lagi? Pembaris. Yang paling penting. Kertas. Yang lain. Bukan. Ni paling penting. Okey, jadi kita ni pun penting juga. Bahaya. Jadi Saya tak bagi main api. Ya ke? Tak bagi
Nanti cikgu buat dengan beretika, cikgu ajar kamu nanti. Okey, jadi mula-mula kita ambil warna pink. Artis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan lapisan pertama. Memang cantik tu cikgu. Ya. Oh. Mesti cikgu pandai lukis bunga kantan. Warna pink ni memang favourite. Ya. Dalam menghasilkan karya mengkantan. Cantik ni cikgu. Karya aku cikgu dah berantai kan cikgu. Ya betul. Oh, cikgu viral. Kami pernah tengok kat galeri sini. Ada nama cikgu. Cikgu buat bunga kantan. Saya dah nampak rumah kan betul. Sabar. Macam baju Itu cikgu. mesti mengantai punya kelopak ni. Tunggu saja. Memang. Cantik yang warna pink. Cantik cikgu. Cantik cikgu. Cantik, sabar bersiap lagi. Tadi ada 3 warna. Sabar. Tu warna ni. Sabar. Okey. Ni warna pertama kita. Cantik. Cantiknya. Jadi kita perlu tunggu cat yang pertama ni kering. Okey. Okey, jadi selepas kering lapisan pertama, Okey. kita perlu buat Titisan. titisan. Jadi cikgu nak kamu berhati-hati apabila bermain dengan api dan lilin. Cikgu duduk kat bawah, cikgu tak nampak. Oh, berapa banyak nak kena titis cikgu? Ikut kreativiti kamu. Macam mana cikgu? Macam mana? Macam baju raya Macam saya berani tu. kan? Ah, Cantik lah cikgu. Bukan cikgu cantik. sebanyak mana kamu nak titis Cikgu lah. hati-hati takut terbakar. Cukup lah tu cikgu. Cikgu kau tak buat pula cikgu. Kami nak buat pula. Waduh. Okey, tengok hasilnya. Wow. Boleh sentuh ke cikgu? Boleh. Oh. Rasa. Tiba-tiba ada. Ambil pengalaman sekali je. Bang, macam kuih lah. Cikgu tak kuih tak cikgu? Ha. Cikgu rawat. Cikgu geli lah pula. Macam Annie Patch. Ah. Kakak saya suka pakai. Jadi kita perlu tunggu Buku lagi ke? supaya dia kering sikit. Lepas tu kita masukkan lapisan kedua, warna yang kedua. Oh. Dia banyak peringkat apabila kita buat titisan ni. Jadi warna apa yang kamu nak untuk lapisan Biru. kedua? Purple. Purple. Baby blue. Purple tak ada. Burgundy. Baby blue. Biru. Tak ada. Rasa cikgu mana boleh campur. Kita cikgu. Cikgu sendiri dia boleh beli baru. Allah. Cikgu hati-hati. Ya. Baik, terima kasih. Jom kita tengok ya. Okey. Campuran warna biru dengan pink ni apa yang jadi? Purple. Ya ke? Ya. Nanti jadi macam baju. Kan cikgu dah ajar warna-warna. Nanti dia dia suruh cikgu cikgu. Ya ke? Ya. Cikgu masih tak tahu cikgu. Yang buka pink. Boleh Cikgu campur dengan putih. Kita kena sabar kan dia proses. Proses. Fokus. Kita tengah buat ni. Okey cikgu. Oh dia tak kena dekat delay. Oh. Tak kena delay. Jadi warna purple cikgu. Jadi mana ber? Tadi dah cikgu kata cikgu. Dia sama cikgu. Cikgu, cikgu. Ya. Ya. Nanti kami bimbing cikgu. Cikgu ni aku tenang lagu. Cantiknya. Jadi. Oh, cantik. Cantik. Siap lapisan kedua. Okey, kita buat berapa lapisan cikgu? Kita buat 2 lapisan saja. Okey.
Okey, selepas kering, tapi ni tak adalah kering sangat. Tapi kamu boleh lihat ni kan. Dah siap lapisan kedua. Jadi aktiviti tersebut kita akan buat langkah selanjutnya mengikis. Mengikis. Lilin tadi. Kikis lilin tadi. Oh, kikis. Kalau tak ada kikis, Kena kikis sebab nak tengok warnanya. Warna bawah dia. Ha. tapi cikgu nanti kalau guna crayon dia tak kikis sekali ke dengan crayon? Crayon terkikis cikgu. Itulah. Kalau guna crayon, bawah tu dia akan buat lapisan warna-warni betul. Lepas tu dia akan titis crayon. Lepas tu dia akan tutup dengan crayon hitam. Lepas tu dia akan tutup dengan crayon hitam. Lepas tu baru dah kikis. Dia pun nampak kontra warna daripada warna tu. Kalau kena kikis warna lapisan pertama sekali, Tak, warna lapisan pertama tak akan kikis. jamin lah. Betul. Janji. Dia macam Macam buat tapi Okey, cikgu dah kikis 2, 3 ni. Jadi macam ni lah hasilnya. warna tu akan nampak lebih terang. Yang bahagian titisan tu lebih terang lah sebab kita lagi ni dia tak berapa nak kering. Jadi inilah hasilnya. Jadi ni tak terbentuknya lagi bingkai. Jadi untuk menjadikan dia bingkai, kita buat macam ni. Kan tadi kan kita potong 2. Ni contohnya yang ada warna tu lah. Kita buat macam ni. Kita lipat. Kita pump macam ni. Dah jadi bingkai. Jadi nanti kan kita sebelah kita buat kan. Jadi kita yang nanti ada warna lah tadi. Lepas tu kita boleh tambah Bawah gambar kita lipat lah maksudnya. bawah kita lipat. Faham. Macam ni. Faham tak semua? Nampak. Yeay. Okey, jadi kita akan teruskan kepada Cikgu Nur Safia. Yeay. Okey, semua. Jadi seterusnya, kamu semua akan bersama dengan cikgu di langkah 3. Okey, jadi untuk langkah ni, kamu semua akan menjalankan apa yang Cikgu Izu buat tadi. Boleh? Boleh. Jadi, satu. sebelum cikgu Wow. buat, cikgu nak tunjuk dulu karya yang cikgu dan rakan-rakan cikgu buat. Wow. Jadi, siapa cikgu? Siapa tu? Ini contoh je. Cantik tak? Cantik. Mana cikgu? Cikgu tak Yang ada. botak tu cikgu ke? Ish, bukan begitu yang bagi tunjuk. Okey, jadi kita boleh tengok Anska tak sabar nak buat Jadi cikgu nak. Nanti ada pasal. Okey, cikgu bagilah. Cikgu kamu semua marah-marah dulu ya. Ambil seorang satu kertas. Kena potong kan? Nanti kau balik cikgu terangkan lagi. Kita potong Okay, kau ingat tak step yang cikgu Izu ajar tadi? Ingat. Jadi cara dia sama je, mula-mula kena bahagi dua dulu kertas tu. Dah bagi cikgu. Kongsi-kongsi tau, ini cara. Tak ada pisau. Jadi aku balik sekarang pisau kasih nak. Banyak juga berkongsi. Tapi ada dah. Kita ada kembali tak? Ya, bawa saya satunya. Marah. Ada crayon? Oh, kecil. Boleh crayon kan? Boleh crayon. Atau kita akan main segitu. Okey, siapa nak buat crayon? Crayon, tak crayon. Ayah boleh cari. Untuk guna ini, siapa yang tak tahu cikgu lagi? Boleh. Boleh bila kita sampai Siapa tengok. nak lipat? Lipat. Sampai ni. Belum lagi cikgu. Belum lagi. Tapi ikut dia kata kita lapisan berapa banyak. Jadi, dia tahu. Cantiknya. Cantiknya Arifah. Bukan awak yang cantik. Cikgu kalau crayon ni kita kena guna warna-warni terus kan? Lepas tu baru sama dengan hitam. Lapisan bawah kamu boleh buat warna-warni. Boleh buat kulit merah sini ke, oren, campur. Lepas tu Najwa, cantiknya. Siapa dah cikgu? okey, siap lagi. Yang ni lah.
Menariklah pipa punya. Kan? Wah, Pipa hot pink. Ya. Saya suka hot-hot cikgu. Hot and spicy. Dia colour Ni ada bantuan. oh, tak saya buat di film. Dia nak dia orang pakai gelang. Wah, cantiknya Pipa punya. Wah, cantik. Cantiknya Najwa, cantiknya Najwa. Ya, kau ni pandai dia apa? Cikgu kenapa dia berbulu? Kalau Cikgu dia kena kreatif balik. daripada Cik Liza. Sekali. Cikgu ada mana? Cuba tak cikgu lapis pasir. Perfect. Anda tadi tidak. Apa? Nanti tiga apa? Cik Liza nak finish. Wah, kita kena bawa bagus. Apa? Tidak. Ah, kena. Berapa? Ada dia. Oh, bangkang betul tak? Cantiknya ni. Okey, wanita tak? Tapi wanita tidak. Tak boleh. Wanita kuat tak? Banyak apa tu? Saya tengok. Ni. Siap. Belum. Okey, sampai kemudian ni boleh bersih pakai dia. Cuma pakai asal kan? Ya, kita nak tahu. Aduh. Kita tahu. Oh, mak biasa nak video. Kita mesti apa? Ada nak siap dalam satu. Aku kena nak. Mantap. Kau dah.
Ih, kau tengok. Ini apa? Nampak cantik lah semua kita. Gambar kita. Gambar kita kan? Tiga sebab. Sampai itu. Wah, dia datang. Sikit-sikit ni kan. Kita tengok demo. Ni dah kira. Ada. Lembut, soft and gentle. Tengok api bakar. Ada apa? Yang di tadi. Okey, nanti saya. Tak nampak tulisan cikgu. Bau tak saya ni? Saya guna gunting ke tau? Apa cara ini? Saya nak buat. Ni. Dia apa? Dia tolak tadi. Pisau biru tangan pizza. Wow. Pisau. Kita buat sahani. Oi. Cikgu Nak ke wanita Saya nak kita? suara. Tapi dia ni. Jadilah pizza dia yang tebal dia jadi rapat. Awak yang buat. Dua kuih je. Tolak di tepi je. Eh, Semua ada pop semua. Macam kita teh lah. Mama yang macam pop-pop. Kali macam Wah, cantik. Rambut berani lagi. Lekas semua lekas. siap dah. Rasa dia boleh buat teknik special. Saya yang jawab boleh. Hanya dah nampak rupa dah tu. Tak ada rupa dia. Ini dah ada. Cikgu masih dengan stikernya. Yes kan? Saya suka Saya dah siap. Wah. Wah. Mana bentuk Buat macam ikan, buat tadi? ikan. Left saya scroll ke belakang tu je nampak kesenangan. Nampak mana? Ikan tak? Tapi boleh tak kamu tunggu kawan-kawan kamu siap dulu? Eh, apa Miza? Kata the forever.
Macam ni. Kenapa ke belakang? Betul. Cikgu siap. Kita guna yang belakang saja. Baik, kita tunggu Nuha dengan Najwa. Saya dah siap. Siapa yang dah siap kemas-kemas diri ya? Baik. Siapa yang dah siap boleh kemas-kemas. Nak balik dah ke? Belum lagi. Siapa yang dah siap, boleh balik. Kita nak buat pinggan. Tapi, kena pastikan semua siap dulu. Kalau dekat lagi Kamu ni tak faham cikgu lah. Kenapa lagu tak balik? Lagu ni. Afifah boleh cakap kertas tadi. Afifah jadi love lah. Yelah nak buat dulu. Tapi tak tak buat. faham. Oh, itu dia orang. Kita akan angkat jumpa lipatan tu. Nanti kita buat sama-sama. Ada bang sendiri ni. Ni letak dalam tong sampah Afifah. Hanim. Nampak Hani? Go Najwa, go. Wow. Manis. Ini kamu cikgu nak kamu semua angkat karya kamu. Angkat dengan bangga walaupun ada masalah sikit kan. Tapi tak apa. Cikgu nak kamu bangga karya Cantik kamu. je, Najwa. Cantik. Hani tak ada sini. Wah, Hani. cantik. Najwa dah Okey, jadi mana lagi satu apa tu? Kertas paru daripada tadi. yang ni. Okey, jadi untuk yang tu. Cikgu nak untuk kedua-dua kertas tu cikgu nak kamu semua buat macam Nuha buat, boleh? Macam mana mula-mula tu? Cikgu nak kamu ajar boleh? Okey. Berdiri Nuha. Berdiri. Takkan dapat. Berdiri. Berdiri. Mula-mula lipat je besar mana yang kita nak kan untuk buat tapak. Standard size lah untuk tapak. Lepas tu kita tindih macam ni. Lepas kita ukur. Kita kenyai lah. Lepas tu kita kat sini. Cikgu boleh Ukur bantu. lipat sekali. Boleh bantu. Okey ke Afifah? Boleh? Dah lipatkan. Tak terus. Tu lipat sekali. Lipat dua-dua. Hanim tu ke dalam Hanim. Hanim ke dalam ke dalam. Ya, Ke dalam ni ke dalam. Lipat macam tu je. Sama. Lipat sama-sama. Sama-sama. Okey, macam ni, macam ni. Kau letak dua-dua ni. Lepas tu kau lipat yang ni ke dalam. Lipat ke dalam. Macam ni Nuha. Lepas tu, yang belakang ni bawa pergi depan. Lepas tu, yang bawah ni tindih atas. Tadi kan macam ni kan? Macam ni buat macam ni. Baguslah Cik Nak Wiki. Dengar cakap cikgu. Sejuk ikut cikgu. Tapi Nuha punya. Cikgu ada perut. Nuha kat arah sini. Kat arah sini. Siap. Biasa kat arah sini. Satu yang ni? Tak nampak. Tak ada Lipat ke atas. karya tersebut. Hanim. Cikgu. Hanim pun lipat. Yang atas ni. Dah lipat Ni. Boleh je mana-mana. Tambah dah tu. Lepas yang ni Lipat keluar. lipat keluar. Lipat keluar. Ataupun kalau nak lipat ke dalam pun boleh je. Lepas tu, double check dengan cikgu. Nampak cikgu di sana. Kalau nak set dah lipat besar. Bulat ni kecil ni. Besar. Ni kenapa? Ambil dah ketik. Cikgu letak kat mana? Balik. Untuk lekatkan dia. Mana-mana je. Kalau nak senang buka lekat mana. Sorry, double tick. Dekat-dekat sini. Siapa nak double tick? Cikgu saya kalau Saya. Saya nak lagi. Saya nak lagi. Double tick. Dia just benda. Takutlah cikgu. Nah, Mana je
petik lagi. Kunci. Nak ada betik bucu-bucu dia. Mungkin bila tampak ada betik dia dekat cikgu buat masa tu. Buat lagi tiga dia. Boleh banyak tu. Ana juga. Kamu jeling cikgu. Ada cikgu tu. Untuk yang ni, cikgu nak tengok ni. Kamu bukan satu hari raya. Kamu potong dia punya bucu. Bagi dia buat cikgu. Tambah tutorial. Sama cikgu tak buat tadi. Dapat. Kamu buat tadi. Cikgu Liza dah buat tadi. Kamu dapat macam ni kan. So bila dia nanti buat macam ni kan. Liza dan Halim. Nampak macam ni kan. Sini tampal dekat sini. Dan lagi satu dekat sini. So nanti gambar tu kamu boleh selit dalam ni. Sekarang ni kan dalam ni. Okey. Sayang ni. Tak apa lah. Tak macam banyak cikgu nak bucu. Lagi satu Ayah, banyak. cepat rasa ni atas ni. Bucu. Hari raya. Cikgu nak dapat betik kita bersama. Panjang. Noah, dah kecek Noah. Macam ni buat bucu lah. Tak bucu. Nampak aja ibu. Lebih tak cukup bucu. 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 Ni kat sini ada dua ni. Satu lagi dah betul. Cikgu nak saya cikgu Liza nak. Bucu. Kecil lagi. Nak potong dua cikgu. Potong dua kat sini. Dah. Nak putih? Itu dah tak pernah. Macam cikgu? Okey semua. 1 minit lagi. Satu minit lagi. 1 minit lagi. Kau semua nak balik tak? Nak. Cikgu tolong balikkan. Bucu. Ada siapa lagi nak? Apa tak stapler ni? Okey. Rumah dah siap. Sampai kan? Ayuh, ada Sampai. dia betul. Ya, kan Melissa. Geram lah. 75%. Banyak tu. Rahsia hello. Sabar ya. Lu hantar dengan kawan-kawan. Tak baik. Siapa lagi nak betul? Saya tak cikgu. Atas saya tak buat. Kenapa nak masak nak tolong? Buat puasa. Dia dah habis energy dah. Kita dah faham benda Cikgu. tadi. Saya tak kek kena tekan betul. Dia berjantung ni lah. Mana macam? Allah Akbar. Syah, dah betul Syah. Apa? Gambar tu besar ke tak? Cikgu Safi halang kamera. Apa? Tak nanti hilang tak nampak tipis kan? Bucu. Sabar. Ini daripada ini. Kalau buka ni dia daripada ini. Koyak. Cantiknya Najwa. Dah siap. Cikgu Liza, cikgu dah siap. Ada tengok. Bucu. Cantiknya. Cantik tak cikgu? Dah siap Cantiknya ke? balik letak gambar. Okey cikgu.
Cikgu dah nampak ada, dah nampak 3D dah nampak ada besi dia dulu. Wah, Saya belum buat lagi. Final time. Bagus, cantik. Belum terbalik. Cantik je, nanti letak gambar. Nampak dia terbalik. Dia sikit je. friend saya ni. Cikgu dengan Bersihkan meja kawan awak tu. Okey, jadi cikgu nampak semua dah nak siap. Tinggal 10% je lagi. Jadi kita pergi kepada yang terakhir lah. Cikgu nampak dah yang tu. Ya, nak tengok. Sesi terakhir. Kita akan pergi ke penutup untuk pengajian kita lah. Jadi cikgu nak tanya kamu dua perkara. Yang pertama, ni secara umum saja ya. Apa perkara baru yang kamu belajar hari ini? Design. Makan dinding. Makan diri lagi? Apa lagi? Berdiri Afifah. Berdiri. Perkara baru yang kamu rasa macam kamu tak pernah dapat ke sebelum ni? Sebelum ni saya tak pernah buat projek ni. Jadi saya baru tahu. Dinding boleh dikikis. Wah, pandai. Betul tak? Itu ada ilmu baru kamu. Okey, jadi untuk yang berikutnya, cikgu nak tanya juga lah. Apa pengalaman untuk hari ini sahaja yang kamu rasa paling seronok dan kamu tak dapat lupakan perkara tersebut? Saya Saya paling syok kali gigi dia. Cikgu nampak kamu syok tadi. Okey, jadi cikgu rasa setakat tu je kot sebab kita pun dah lama sangat dah buat ni. So cikgu rasa, okay last, kamu seronok tak hari ni? Betul ke Najwa seronok? Seronok! Saya nak try sedikit. Ngadu ada dan nak tanya pun. Johan seronok tak? Dah lambat cikgu. Riza seronok tak? Cikgu nak Ali ucap seronok tak? Cikgu nak ucap terima kasih atas kerjasama yang kamu bagi hari ini. Terima kasih. Cikgu